Roti kelapa. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita berada di USM Football bersama dengan my son. Ucap. Ucap. Hai. Hai. Dia sangat excited guys. So kita lepas main bola nak pergi makan Baului dessert time. Okay? Korang kat sana nanti. So kita dah dapat. Tak sabar nak rasa. Cilik dia pun nak juga. So ada aiskrim dia berasing kan lah. Adik nak ke? Ya. Nak? Ya. Okey. Dah apa tu saya? Pulut. Tak pernah rasa. Biasanya pun tak pernah rasa. Jadi kita kena try benda. Dia jangan buat dalam video. Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Nim. Yang satu saya dah terlain tu lagi. Sedap. Rasa berlemak bin rasa. Mesti nak sedap dia. Dia tak aiskrim dekat atas dia lagi sedap. Sebab dia sejuk. Ini tak sejuk. Nak dia makan mak besar tegur. Tak review lagi. Berapa ni? Ada edisi. Guys, kamera sengit-sengit sekali. Can you help me, B? Oh, macam tu. Wow. Okay. Masukkan dua tu sayang. Tak lagi cair gitu. Tak muat pula. Nah, dia makan ni. Dia sini. Review dulu, B. Aduh, dia ni. Dah sekali apa ni sayang? Boloi. Sudu satu. Ni ada sudu lagi ha. Sedap. Ya. Sabar Adin Yusof. So yang biji besar ni dia ada isi. Patah balik. Roti kelapa. Nah. Sedapnya ya Allah. Wow. Nak juga. Tengok sini ni biasa. Okey. Ni aiskrim kelapa. Biru tu aiskrim kelapa. Macam ni nak kan? Adik-adik macam juga ke? Sedap? Oh ni boleh? Lagi boleh? Tunggu. Ibu nak makan sayang. Oh, tutup kat sini ni. Ada tisu kekak ada sudu nombor 2. Tadi dah makan aiskrim Imat. Lepas tu kita dah makan dessert Thai dalam masa satu hari walaupun kata nak diet tapi sebenarnya tak juga.
So ni kita order nasi komok. Sebab hari ni tak makan nasi lagi. Dah malam dah tak makan nasi. Memang sangat hungry. Tapi pagi tadi dah makan roti 2 keping. Dia tak diet sangat lah. Hari ni tak exercise. Dah letih. Adik say hi. Nanti malam tengok. Say hi. Dia dah 1 hari dah main. Dia letih. So kita tunggu makanan sekejap lagi 2 hours later. Som tam dah nak habis. Nak. Masih makan lagi. Apa nasi? Tapi tak mana nasi tu? Okay. Sebab yang panas. Hello. Tengoklah dia. Nak apa? Nak ayam, nak ayam, nak ayam, nak ayam. Ayam. Mengidikkan keadaan. Kamu taruh sup ni kamu. Dia pun tahu nak makan ayam. Bukan masuk konten dengan Yusof. Nak makan ayam je, Bi. Buat hari nasi. Tahu? Syok lah dengan nasi. Panas. Terima kasih bang. Terima kasih. Pula Makan nasi, sini. makan nasi dulu. Nasi dulu. Jadi kabut tak nak tak nak. Sudah. Terima kasih. Dia nak lapar dia. Apa? Tu yang saya tadi. Kulit-kulit siapa tadi? Ayam. Sabar. Ibu kena buat orang ni. Enggak. Apa? Makan nasi ni dah.
Makan mie pun main-main kan. Nasi pula. Nasi pula. Sedap. Kan elok. Ada kena mulut, ada kena mulut. Nampak dia makan. Tak gua habis tau. Tak idea. Makan. Makan. Dah masak dia. Nasi pula. Nasi pula. Bedaknya best. Itu sambal nasi kau memang sedap. Sini dia tahu. Lauk dia pun sedap kan. Tak tahu lah lauk lain. Dia ayam. Ayam kali lambat kan. Suap nasi je. Nanti makan nasi banyak. Ini makan nasi apa? Bubur ke? Okay, nasi pula. Ayam. Okey. Buat ayam. Sekali dengan nasi. Dia tak nak bingit dia tak tahu. Ha. Tingol. Tu nasi kau dapat. Nasi pula. Nasi pula lah. Nasi pula ke? Nasi pula. Okay, nasi pula. Hai. Okey, nasi dulu. Okey. Pergi lagi lagi. Ya betul. Terima kasih bang. Anting. Macam pedas gila je. Muka seri hanya ambil lauk. Celup Maggi. First time saya rasa Maggi sedap.